kronologi penuh tragedi pelajar maut ditikam di SMK Bandar Utama. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Aku Studio. Hari ini kita akan menyusuri satu tragedi yang mengguncang komuniti apabila seorang pelajar perempuan berumur 16 tahun iaitu Yap Shing Xuan maut ditikam di kawasan sekolahnya di Petaling Jaya. Ini kita akan menemui kronologi penuh dari detik sebelum kejadian, ketika insiden, susulan siasatan hingga ke reaksi masyarakat dan akibatnya. Jika anda ingin mendapatkan maklumat menyeluruh dan memahami bagaimana ia berlaku, teruskan bersama kami. Sebelum kita mula, jangan lupa klik subscribe, tekan ikon loceng supaya anda tak terlepas video seperti ini dan beri satu like jika anda menghargai kefahaman isu keselamatan pelajar di sekolah. Okey, kita mula. Bahagian 1. Latar belakang mangsa dan sekolah. Yap Shing Xuan berusia 16 tahun, pelajar tingkatan 3 di SMK Bandar Utama 4, Petaling Jaya, Selangor. Rakan-rakan dan guru menggambarkan beliau sebagai seorang yang sentiasa tersenyum, membantu rakan, aktif dalam aktiviti sekolah dan bola tampar. Sekolah tersebut terletak di kawasan bandar dengan lalu lintas pelajar yang tinggi. Kejadian ini berlaku pada pagi sekolah biasa, menjadikan insiden ini satu kejutan besar kepada komuniti. Bahagian 2. Detik kejadian. Kejadian berlaku pada 14 Oktober 2025, kira-kira jam 9.10 pagi hingga 9.30 pagi waktu sekolah. Yap Shing Xuan dilaporkan pergi ke tandas pelajar wanita ketika peperiksaan berlangsung. Rakan sekelasnya yang dikenal sebagai Adam berkata dia meninggalkan bilik darjah untuk ke tandas dan tidak kembali selepas lebih kurang 20 minit. Guru dan pelajar kemudian mendapati perkara mencurigakan. Suspek, seorang pelajar lelaki berusia 14 tahun, tingkatan 2, telah membawa sebilah pisau atau curve blade ke sekolah. Menurut laporan awal, selepas Yap ditikam di dalam salah satu petak tandas, suspek dikatakan melarikan diri ke kawasan sekolah, sementara guru dan pelajar lain bertimbak segera. Mangsa disahkan meninggal dunia di tempat kejadian akibat kecederaan tikaman yang teruk. Polis mengklasifikasikan sebagai kes bunuh dan telah menahan suspek serta merampas 2 hingga 3 senjata tajam. Bahagian 3.